Bagaimana awak nak berjaya? Salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bila awak salat, awak berjaya. Apa dalil? Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solat. Baru ni saya cakap pada satu syarikat besar di Kuala Lumpur. Kalau saya sebut semua tuan-tuan tahu. Besar gila. Tinggi pejabat ni tuan. Bangunan. Kalau tuan-tuan nak berjaya di syarikat ni, sebagai satu syarikat yang besar, semayang. Surau bagi cantik dalam pejabat. Satu tingkat tu surau ya. Buat sejadah cantik-cantik, ada imam khas, semayang lah. Zuhur semayang, asar semayang. Jangan miss. Panggil semua orang, CEO ke apa kan, main semayang. Hang semayang jaga, clear. Saya cakap dengan satu syarikat permata, syarikat barang emas. Saya pergi ceramah tempat dia, ada Cina, ada Hindu, ada India, ada Melayu, semua ada. Saya kata, bos, Datuk Seri, kalau Datuk Seri nak kekalkan syarikat ni terus maju, solat. Jangan biarkan kaki tangan solat bawah tangga. Tempat semayang tak ada, nak semayang tak boleh, lingkup. Saya pergi ceramah di Kelang, di Kedah. Dia punya bos dia Jepun. Dia panggil saya mai ceramah. Saya ingatkan saya seorang je dia panggil. Tengok-tengok bersepah ustaz dia panggil. Saya tanya, bos, kenapa buat solat? Kenapa buat ceramah? Dia kata mula-mula dia datang ke Kelang ni mencatat keuntungan yang sedikit. Barang-barang pula hilang. Bila datang bulan Ramadan, dia tengok budak-budak dia ramai tak puasa. Dia berfikir dalam kepala otak dia. Kalau dengan Tuhan mereka pun mereka tipu, takkan dengan Kelang dia orang tak tipu. Dia bukan Islam, dia Jepun. Dia kata dengan Allah pun dia orang ni tak puasa, dia orang ni tak semayang, dia orang tipu. Takkan dengan majikan dia orang tak tipu. Jadi macam mana saya nak bagi dia orang ni supaya tak tipu saya? Maka saya ajar mereka, jangan tipu Tuhan. Macam mana cara jangan tipu Tuhan? Panggil penceramah, panggil ustaz, ustazah, main mengajar. Buat kuliah, kemudian semayang berjemaah, puasa, buka puasa berjemaah, semayang berjemaah, buka puasa berjemaah, semua kena puasa. Sekarang dia kata ustaz, mencatat keuntungan berlipat kali ganda, kehilangan barang-barang dalam Kelang tidak ada lagi ustaz, semua orang pakai jadi baik. Paksi dia apa? Solat. Sebab itu dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Wa aqimis salah. Wa aqimis salah. Dan dirikan sembahyang. Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang ini dapat mencegah kejahatan dan kemungkaran. Fahsya wal munkar. Tuan-tuan, hari ini kita tengok benda-benda yang menakutkan. Apa yang kita takut? Hari ni kita takut hantar anak kita pergi asrama. Tuan-tuan nak hantar anak pergi asrama? Tuan-tuan nak hantar anak pergi sekolah ni? Siap baca doa. Hantar kat pintu pagar sekolah. Ya Allah, selamatkanlah anak aku ya Allah. Macam mana aku hantar, macam itulah aku ambil ya Allah. Hari ni pernah kita sangka budak main tikam budak. Guna pisau hak tak tahu daripada mana dapat ni. Takut tu tuan-tuan. Lepas tikam serilek duk minum, bawa pisau berjalan. Something kata. Bukan setakat budak sekolah dia kejar, dengan pengetua pun dihambat sekali kata. Tak nakkah kita balik pada sistem pendidikan Islam? Dulu saya ingat, kita untung di Malaysia ni tuan-tuan, sekolah-sekolah semua ada surau. Surau tu macam masjid. Besar surau sekolah pada surau Khalid Al-Walid ni.
Mana nak cari tuan-tuan tempat macam Malaysia, ada surau, malah ada masjid dalam kawasan sekolah. Tuan-tuan nak dapat masjid dalam kawasan sekolah, surau dalam kawasan sekolah ni tuan-tuan, Allah, pergi luar negeri tak ada. Saya pergi ceramah di sebuah negara orang putih. Senyimbang dengan anak dia sekolah situ. Mereka tak boleh sembahyang Jumaat. Jadi ada satu anak orang Islam, dia jumpa dengan headmaster sekolah. Dia kata, berikan kami untuk sembahyang Jumaat. Minta. Orang putih. Rayu minta. Lalah pengetua ni, dia kata tak apa sembahyang. Jadikan satu kelas sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, lagi ramai orang sembahyang, lah dia buat satu besar tempat. Orang hak tak sembahyang, yang tak Islam datang dengar khutbah sekali. Dengar khutbah sekali. Susah dia orang nak dapat. Macam kita ni tuan-tuan, dah ada tempat sembahyang. Bagus kementerian, bagus kerajaan buat surau di sekolah.